Tak tahulah, mesti Memang keras lah. memang keras lah. Faham. Tapi untuk YouTube tu boleh mula lah. Tu yang aku buat video pendek-pendek. Kira Proses belajar lah, proses belajar. Ambil experience lah. Experience. Faham. So Itulah macam cerita aku jadi masa sekolah tu kan. Cikgu tanya awak cerita apa? Jadi saya jadi pengarah. So satu gelak-gelak. Aku ingat. Tapi sekarang ni sebenarnya direction kau memang towards kepada apa yang kau nak lah. Sebenarnya aku minat cerita Pirambi sebenarnya. Aku berangan Pirambi, Syarokan. Aku nak jadi macam dia lah. Faham. Dari situ aku post aku ke arah tu. Kira kau pupuk minat kau. Okay. Faham. Dari situ. Besar tapi tak mustahil. Boleh buat. Tapi mungkin take time lah sikit. Dah ambil masa lah. Tak apa, boleh, asalkan jangan give up je. Sebab aku pernah pergi pitching dekat Finas tu, filem pendek lah. Tak dapat lah. Tapi pernah ada experience pitching lah. Pitching lah. Okay. Tapi yang panel tu, yang ramai-ramai tu dia cakap dalam banyak-banyak skrip ni, skrip awak yang bagus.